Di tangga ketiga, Thailand. Thailand mempunyai jumlah KDNK sebanyak 528.92 bilion US dollar dan kira-kira 39 juta tenaga kerja aktif yang menyumbang dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan. Pelaburan langsung asing FDI ke Thailand dijangka meningkat pada tahun 2025, terutamanya dalam industri otomotif elektrik EV, pelancongan dan teknologi. China dan Jepun adalah antara pelabur utama dalam industri EV, manakala pelaburan dari Kesatuan Eropah meningkat dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Industri EV yang berkembang pesat berpotensi meneraju Thailand ke arah menjadi sebuah negara pengeluar EV utama di Asia Tenggara. Kerajaan Thailand meneruskan rancangan Thailand 4.0 untuk menggalakkan inovasi dan meningkatkan daya saing industri. Insentif cukai diberikan kepada syarikat teknologi dan pelaburan dalam ekonomi digital, manakala dasar mesra pelancongan seperti pelonggaran visa dan promosi pelancongan dijangka akan terus merangsang pertumbuhan sektor ini.